Assalamualaikum sahabat, saya makan ini sajalah, telur dadah, jering dan tomato, sambal belacan. Ni sambal hari kemarin, macam 2 hari lepas ni. Jering masak cili elok lagi ni, tapi saya tak panaskan tu. Nanti dia akan cair macam tu lah. Aduk dan inilah ayam berempah. My style. Bahan dia cukup rasa, serbuk kunyit dan serbuk kari. Cukup rasa, serbuk kunyit, kari dan sedikit ajinomoto. Okey lah, dah masak dah ni. Nanti dia akan keras. Okey, cepat makan sahabat.